Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar para penonton semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera lah ya. Bertemu lagi kita dalam siri Ramadan tahun 2025 bertemakan hadis. InsyaAllah hari ini, episod ini kita akan meneruskan dengan episod yang ke-19 iaitu hadis mudallas. Merupakan cabang hadis daif yang ringan yang ke-6 yang kita belajar dalam siri Ramadan ini, dan hadis daif ringan yang terakhir. Sebab lepas ni dah habis dah hadis daif, kita akan masuk pula hadis maudhu, iaitu hadis palsu, insya-Allah. Moga dipermudah segalanya. Okey, jadi hadis mudallas. Hadis mudallas ni panjang sebenarnya, sebab dia ada beberapa pembahagian. Tapi tak apa, insya-Allah saya cuba bahagikan kepada beberapa episod. Jadi mudah kita nak terima, mudah kita nak hadam, insya-Allah. Okey. Seterusnya, okey, apakah itu hadis mudallas? Hadis mudallas iaitu mudallas tu adalah kata terbitan daripada tadlis. Apakah itu tadlis? Tadlis tu maksudnya menyembunyikan. Daripada segi istilah, hadis mudallas ni maksudnya menyembunyikan aib di dalam sanad dan menzahirkan agar ia nampak baik. Maksudnya, sanad tu mungkin ada problem. Mungkin ada problem. Tetapi ada perawi di dalam tu, dia buang beberapa orang. Beberapa perawi yang kurang sikah tu, kurang baik, kan? Mungkin ada hadis yang dhaif, dia buang nama perawi tu. Jadi sanad tu nampak cantik je. Nampak semua orang yang ada dalam sanad tu nampak elok je. Itu maksudnya. Okey. Jom kita teruskan. Okey. Hadis mudallas ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, tadlis isnad. Yang kedua, tadlis syukh. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadlis taswiyah. Untuk episod hari ini, kita akan masuk tadlis isnad. Apakah itu tadlis isnad? Tadlis isnad, seorang perawi, mari kita baca tu. Seorang perawi yang meriwayatkan sebuah hadis yang daripada seorang perawi, tambahi yang pula itu. Seorang perawi yang meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang perawi yang dia pernah jumpa, dia pernah temui, tetapi tidak pernah mendengar hadis tersebut daripadanya, dan menggunakan lafaz yang disangkakan dia dengar daripada perawi itu. Maksudnya, bila orang membuat tadlis ni, dia tak akan menggunakan lafaz haddathani ataupun akhbarani, tak, tapi dia akan berkata qala, berkata si fulan, atau an, daripada si fulan. Sebagai contohnya, contoh untuk tadlis isnad ni. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua bayangkan. Ada 10 orang pelajar di dalam kelas. 10 orang pelajar dalam kelas. Dia cikgu di depan tengah mengajar ni kan. Kemudian daripada 10 orang tu, guru tu membacakan 10 buah hadis. Kemudian ada seorang murid ni, dia tertidur. Jadi dia dapat 9 je hadis. Dia tak dapat yang hadis yang ke-10. Kan? Misal kata. Kemudian bila dia tersedar bangun tidur, dah habis dah kelas lah. Ustaz pun dah balik dah. Dia dapat 9 hadis je. Member sebelah dapat 10 hadis. Okey. Di sini, kalau dia tanya kawan dia, apa hadis yang ke-10 tu? Kawan dia pun kata, hadis yang ke-10 tu sekian. Seandainya dia tidak kata dia dengar hadis yang ke-10 tu, tuan, hadis yang ke-10 tu, dia mendengar daripada, kalau dia kata dia mendengar daripada guru dia, daripada syekh dia, daripada ustaz dia, maksudnya situ dia telah menipu, sebab dia tak dengar, sebab dia tidur. Kan? Tapi jadinya dia kena kata dia dengar hadis tu daripada kawan dia daripada ustaz dia. Macam tu. Dia tak boleh potong kawan dia. Sebab dia tak dengar daripada ustaz dia. Dia dengar daripada kawan. Kan?
Contoh, ini dia tidur dalam kelas. Ni kawan dia, ni ustaz. Bila ustaz bacakan hadis, dia ni tertidur. Jadi yang ni dapat hadis. Yang tengah-tengah ni kan. Kawan dia yang tengah-tengah ni dapat hadis. Jadi bila dia tanya kawan dia, apa hadis yang ke-10 ustaz bacakan tadi, dia kalau dia riwayatkan hadis yang dia dengar daripada kawan dia tu, dia mesti kata dia dapat daripada kawan dia dan kawan dia dengar daripada ustaz. Dia tak boleh kata dia dengar daripada ustaz. Kalau dia dengar daripada ustaz, dia potong kawan dia, maksudnya itulah berlaku tadlis. Dia menyembunyikan aib. Dia memotong perawi. Jadi di situlah menjadi masalah. Tapi kebiasaannya tadlis ini berlaku macam tadi kita baca istilah mudallas ni sebab dia nak sembunyikan aib. Ada kemungkinan ada perawi yang dia buang tu bermasalah. Mungkin dhaif ke, kita tak tahu. Sebab tu dia memerlukan kepada penelitian, memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam. Bila kita dapat betul-betul tahu siapakah perawi tersebut yang dibuang itu, yang dihazaf tu, barulah kita boleh cek siapakah perawi tersebut. Adakah perawi itu okey ataupun tidak. Macam tu. Okey? Balik pada topik kita, tadlis isnad. Ialah contohnya tadi tu kan, seorang murid dengan kawan dia, kemudian ada ustaz. Dia mesti kalau dia nak riwayatkan hadis yang dia terlepas tu, yang dia tertidur tu, dia mesti kata dia dengar daripada kawan dia dengar daripada ustaz. Macam tu. Dia tak boleh kata dia dengar daripada ustaz. Sedangkan dia tak dengar pun. Dia tidur kan. Yang kelas hadis terakhir tu kan. Dia mesti kata dia dengar daripada kawan dia. Dia tak boleh potong kawan dia. Senang cerita, hadis ni sebenarnya sangat-sangat detail lah. Benda kecil remeh macam tu pun sangat dipandang berat. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh. Ini contoh ini memang dikatakan sendiri oleh Ibn Uyainah. Siapakah Ibn Uyainah ni? Ibn Uyainah ini ialah Sufyan bin Uyainah, seorang tokoh hadis yang terkenal. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Okey. Al-Hakim dia pernah berkata, sebentar. Okey. Ini merupakan satu petikan riwayat lah. Okey. Satu petikan riwayat, sanad daripada dia perbualan antara tokoh hadis. Al-Hakim ni juga merupakan salah seorang tokoh hadis. Jadi diceritakan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad daripada Ali bin Khashrum. Ali bin Khashrum telah meriwayatkan kepada kami Ibn Uyainah. Maksudnya Ali bin Khashrum tu dia dapat daripada Ibn Uyainah. Ibn Uyainah dia kata daripada Az-Zuhri. Daripada Az-Zuhri. Ibn Uyainah berkata daripada Az-Zuhri. Al-Hakim ni dia tanya kepada Ibn Uyainah, adakah kau pernah mendengar daripada Az-Zuhri? Tapi Ibn Uyainah kata tidak, dia tak pernah dengar daripada Az-Zuhri. Dia mendengar ni daripada sebelah ni sanad yang penuh. Ibn Uyainah atau Sufyan bin Uyainah dia kata aku mendengar daripada Abdul Razak. Abdul Razak dia mendengar daripada Ma'mar dan Ma'mar dengar daripada Az-Zuhri. Ini pengakuan oleh perawi yang membuat tadlis tu. Maksudnya dia sendiri mengaku memang dia buat tadlis ni kan. Dia membuang dua nama perawi ni. Apa sebabnya? Wallahu alam, saya tak jumpa lagi. Saya cuba cari juga hadis ni kan. Tapi tak ada, tak dinyatakan. Nanti tengoklah insya-Allah dalam episod yang akan datang kalau kita boleh jumpa teks hadis tersebut, mungkin kita akan tahu. Jadi apa masalah dengan Abdul Razak dengan Ma'mar? Mungkin ada masalah sebab tu dia buang namanya, ataupun Allah alam, kita tak tahu kan. Tapi begitulah. Tapi ini pengakuan oleh yang melakukan tadlis itu sendiri. Jadi mudahlah kita nak check kan. Maksudnya kita dapat sanad lengkap ni. Al-Hakim daripada Ali bin Khashrum. Ali bin Khashrum dia dengar daripada
Sufyan bin Uyainah, dia dengar daripada Abdul Razak dengar daripada Ma'mar, dan Ma'mar dengar daripada Zuhri. Jadi bila kita dapat satu sanad yang lengkap, jadi bila dapat sanad yang lengkap tu kita boleh check. Kita boleh semak status setiap perawi tu. Adakah okey pun atau tak okey, ada masalah ke, tak ada masalah ke. Jadi kerana itu kita kena jelas siapa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kita boleh check. Kalau ada yang kelopongan macam yang di sebelah ni, kita nak tahu macam mana. Kita nampak semua okey ni orang-orang yang hebat dalam meriwayatkan hadis. Jadi zahirnya tak ada masalah lah. Tapi bila kita tengok sebelah ni, ada Abdul Razak, ada Ma'mar. Jadi kemungkinan Abdul Razak atau Ma'mar ni ada kemungkinan salah seorang atau kedua-duanya mungkin ada apa-apa masalah. Jadi di situlah menjadi masalah bila salah seorang atau kedua-duanya ada masalah. Jadi status hadis tu akan berubah. Seperti mana kita dah belajar dalam episod yang lepas, untuk sesebuah hadis tu mencapai status sahih atau hasan, dia mesti ada lima syarat yang perlu dilengkapi kan. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, boleh cuba tengok episod yang lepas. Okey, jadi saya rasa cukup sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kita akan sambung dengan tadlis syuyukh dan tadlis taswiyah. Okey, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekian, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.